Cruising down the highway, windows down low. Kakak lain. Umrah. إلى عمرة. إيش موجود في عمرة؟ Makkah. مكة. مكة Kaabah. مكة وكعبة. Pandai. Aswad. Launu Kaabah aswad. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, untuk video kali ni aku nak kongsi sikit pengalaman aku pergi menunaikan umrah dengan kembar. Jadi untuk trip kali ni kita orang ambil KKIA, KLIA, Muscat, Oman dan terus ke Jeddah. Jadi ni kita orang punya travel agent lah, Raudah Borneo. Memang Sabahan punya, lokal punya. Kita orang punya flight daripada KK ke KL dalam pukul 11 malam. Dan sampai di KLIA lebih kurang jam 2 pagi. Jadi perjalanan yang agak memenatkan dan mencabar. Apapun alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Okey, sudah. Okey, pertama tengok biasa. Jadi sebelum fly ke KL tu memang kita orang bagi diorang berlari lah. Pastikan diorang betul-betul penat. Tujuan dia bukan apalah, sebab memang nak suruh diorang tidur lah dalam flight. Tapi macam tak nak tidur. Dan wasal. Kalau korang bawa budak kecil pergi umrah, memang kena bawa banyak mainan. Ini kita orang kat KLIA tunggu flight untuk pergi Oman. Udah orang boring-boring, boleh lah susun-susun Lego. Aku pun join lah sekali. Ada kawan lah. Ni kita orang punya grup juga. Lebih kurang juga kan diorang. Dapatlah buat kawan sepanjang trip umrah ni. Flight daripada KL untuk pergi ke Muscat ni lebih kurang dalam 8 jam. Jadi memang kita orang kena fikir 1001 cara untuk tak nak bagi diorang boring. Sampai je Muscat tu, bukan main happy diorang, dapat lari. Kita orang dekat Muscat tak lama pun, dalam 2 jam je. Tukar kain ihram untuk niat dalam flight nanti, masuk on the way ke Jeddah. Okay, ni bilik kita di Mekah. Toilet dia. Okay. Dia ada 2 bilik sebab kita 4 orang. Besar dia punya hotel. Dia punya bilik hotel besar. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, ada ni. Ni bilik yang kedua. Sini. No. Toilet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tak ada dapur. Ya Allah, Ya Allah. Salah aja. Syuf. Bar. Majlah. Come on. Kita orang punya grup start buat umrah malam. Jadi disebabkan ini adalah umrah pertama bini aku, aku bagi dia buat dulu. Aku jaga budak-budak ni dekat hotel. Bila dia dah settle, baru aku turun buat umrah. Ni kita orang bawa dorang jalan-jalan pergi Mekah Mall. Antara mall yang terbesar lah dalam Mekah.
Come. Kita orang pergi ni bulan Ogos. Jadi dekat Mekah ni masih lagi orang kata musim panas lah. Dia punya panas tu boleh tahan, boleh mencecah 40. Jadi aku tak bawa sangat diorang ni keluar daripada hotel ataupun keluar daripada bangunan. Jadi kita orang dah settle umrah ataupun settle solat, baru kita orang boleh bawa diorang tunjuk dengan diorang mana Kaabah kan, ajar diorang mana Kaabah, apa rupa bentuk Kaabah ni, dekat Kaabah apa benda orang buat. Ni antara klip-klip lah yang sempat kami snap untuk kenangan diorang nanti bila diorang dah besar. Ni waktu jumpa unta tak ada mood lagi. Panas lah, sakit kepala lah, itulah inilah. Tapi bila dah jumpa dia punya playground, taman permainan dia, sihat terus. Dekat Madinah pula dorang happy sikit lah, sebab boleh lari-lari kan. Orang pun tak berapa ramai, boleh ikut ziarah. Dia berbeza dengan Mekah. Mekah ni sangat ramai orang. Dekat Madinah dia tenang, dia lebih, ketenangan dia tu kita dapat rasa lah. Ni perjalanan grup kami daripada hotel menuju ke Masjid Nabawi. Jadi setiap kali aku tengok balik, aku memang rasa sebab memang nak nangis. Ni pula sekitar kawasan Raudah. Jadi Raudah memang budak-budak tak boleh masuk, jadi kita orang tak boleh bawa diorang. Dan lelaki dengan perempuan pun dia asing lah. Lelaki masuk, lepas tu perempuan pula dia gili-gili. Jadi untuk kanak-kanak memang tidak dibenarkan masuk. Sebenarnya diorang ni demam dekat Madinah, tapi Alhamdulillah masa on the way nak balik dah sihat. Alhamdulillah. Dia sebenarnya sebab cuaca lah, tak biasa kan. Jadi inilah sedikit perkongsian video-video dan gambar si kembar pergi, bukan menaikkan umrah, pergi tengok Kaabah. InsyaAllah semoga yang melihat video ni dan juga kembar sendiri insyaAllah akan sampai lagi ke bumi Haramain. Alhamdulillah, dah nak landing kat KK. Ni adik dia seronok sebab nampak rumah dia daripada dalam flight tu. Siap nyanyi lagi. Okey semua, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.